Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf nak ke Bazar Ramadan. Tapi sebelum sampai ke bazar tu, kami singgahlah ke kedai kad yang berdekatan dengan bazar tersebut untuk mencari kad Monster dan juga Mekamato. Masuk saja kedai tu, kami dah mula rambang mata. Ada pelbagai jenis kad TCG di kedai tersebut, dari Yu-Gi-Oh, Pokemon, One Piece, Dragon Ball, Gundam, Spy Family dan juga banyak lagi. Tapi kami tak kelihatan kad Monster ataupun Mekamato. Tak mengapa, saya dan Abang Ashraf tak berputus asa. Alang-alang dah sampai ke kedai kad ni, kita cuba cari kad yang boleh kami beli dan juga unpack. Di kedai ini juga ada kad-kad yang telah degraded seperti kad Trafalgar Law, Luffy, Nami, dan di belakang ada Pudding dan juga Ace. So, saya pun ambillah satu pack anime 25 tahun Collector's Anniversary One Piece sebab dia nampak lain dari yang lain. Tapi sebelum saya membuat pembayaran dan membeli, saya di sini ingin berkongsi dengan anda semua tentang TCG. Apa tu TCG? TCG adalah kata singkatan bagi Trading Card Game. Ianya memang famous di kalangan pengumpul dan juga pemain. Cara permainan TCG ni berbeza-beza mengikut jenis kad. Seperti Pokemon, mereka perlukan at least 60 kad di dalam deck untuk digunakan. Macam Mekamato ataupun Monster, ianya hanya perlukan 30 jenis kad sahaja. Dan kad yang perlu dimain tu tak sepatutnya semuanya Pokemon ataupun Monster. Ianya perlulah difikir rapi apa jenis kad yang boleh digunakan semasa permainan, seperti tambahan kad sokongan ataupun kad karakter. Kerana kalau kita tidak meletakkan kad sokongan yang betul ataupun kad karakter yang betul, ianya dapat menjejaskan cara permainan kita. So, pengaturan itu amatlah penting bergantung kepada situasi ataupun deck yang kita inginkan. Bukan itu saja, ianya juga dapat menentukan sama ada kita dapat memenangi pertandingan tersebut ataupun tidak. Tapi menang atau kalah itu tidak penting, kerana yang penting adalah kita dapat menimba pengalaman semasa bermain. Inilah kad yang kita beli tadi. Gambar depan gambar Luffy dan juga topi jerami beliau yang diberi oleh Shanks. Kad set number EB02. So, mari kita buka dan lihat sama ada kita dapat kad manis-manis tak untuk siri One Piece ni. Alright, kad tu terbalik. Kita adjust sedikit. So, kad pertama dah nampak. Ianya Sogeking. Kad seterusnya event Gum Giant Pistol. Seterusnya Megalon. Kad nombor 4 kita Miskina Olga. Dan seterusnya Keru, kawan baik Princess Nefertiti. Alright, dan kad rare kita adalah Nami. Lawa lah. Dan inilah kad-kad yang telah kita dapat untuk set One Piece. So, sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.